Okey guys, kita ada lagi video kompilasi terbaru. Bersama. Jangan lari. Jangan lari ya. Jangan lari ya. Cah. Yang satu ni, sebuah kereta Myvi tiba-tiba hilang kawalan waktu tengah memandu di lebuh raya. Kereta nampak terbabas sendiri. Nasib baik tak libatkan kenderaan lain yang berdekatan. Tak pasti apa punca. Mungkin tayar butak, jalan licin berminyak atau microslip. Satu lagi kes Abang Myvi kita buat hal. Kali ni dia selamba keluar dari simpang secara melulu tanpa tengok kiri kanan. Akibatnya, sebuah lori yang tengah jalan lurus dekat jalan utama rempuh Myvi tu. Mungkin driver Myvi tu nervous kot tengok polis trafik kat belakang. Wow. Bodoh. Takkan kau tak nampak? Bodoh tu Myvi ni. InsyaAllah. Amin. Sedap ya? Ya, kok. Okey. Pertemuan tiada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Main phone. Motor tu. La ilaha illallah. Yang ini pula masuk simpang secara... masuk simpang ke masuk parking? Ngaya rider dibuatnya. Nasib baik tak bertembung. Moga rider-rider di luar sana lebih berhati-hati ketika
Yang satu ni pula gaduh dekat jalan raya. Ford Ranger tak bagi laluan, Pro 2 beza pula dah makan jalan baru nak on signal, sampai bawa ke aksi provokasi. Nak tukar lorong diri sendiri nanti. Yang ni pula kes klasik yang selalu sangat kita nampak dekat jalan raya. Sebuah kereta kena rempuh atau cium dari belakang oleh kenderaan lain sebab tak sempat nak membrek waktu trafik tengah perlahan atau berhenti mengejut. Punca leka, main phone, microsleep. Kisah kali ini melibatkan owner dashcam dengan seorang rider postman. Abang postman itu terkejut besar bila saya tiba-tiba keluar dari sisi kereta dan akhirnya kami terlanggar. Kemungkinan besar ini berpunca daripada masalah titik buta atau blind spot. Okey bang. Sorry bang. Okey. Tak tahan kaki terpelik aja. Jangan depan motor. Tepi dulu. Depan. Depan motor saya tolak tepi. Tolonglah, lampu merah bukan perhiasan. Perhatikan rider skuter ni keluar simpang kena rempuh dengan motor jalan utama tadi. Yang buatkan situasi ni lagi parah dan mendebarkan, rupanya penunggang skuter tersebut langsung tak pasang helmet masa kejadian berlaku.
Tengah leka tengok benda lain, entah tengok awet cantik atau tengok duit. Sampai tak perasan, kereta depan dah membreak. Kiri ya, kan? Oh ya. Aduh. La ilaha illallah. Apa ni orang kemek ah. Kenapa eh? Kenapa? Dia nak kerja berhenti. Balik. Aku nak marah pula. Salah dia lah. Kau pun tak menyabarlah. Kau keluar. Ready? Okey. Tadi kita tak boleh. Weh. Boleh sekejap lagi. Patutnya tadi kan. Terlanggar kereta tu. Mama.